Assalamualaikum. Hari ni ada kisah orang yang dah mati tapi masih lagi berkeliaran. Cerita ni dikongsikan oleh Abang Fendi yang berasal daripada Melaka. Kejadian ni berlaku pada tahun 2013. Okey, video yang lepas dengan video yang hari ni dikongsikan oleh orang yang sama, berlaku di negeri Perak, di daerah yang sama semasa Abang Fendi bertugas satu ketika dahulu. Pada hampa yang belum lagi tengok video yang lepas, nanti dekat hujung video aku akan letak lah. Nanti hampa boleh klik di sana. Sebelum aku nak memulakan cerita ni, kalau watak Abang Fendi tu adalah nama sebenar dia, selain daripada tu semuanya aku dah tolong samarkan. Setiap perkongsian ada mistiknya. Satu hari, masa tu malam, pihak balai dapat laporan yang buat aduan tu menyatakan bahawasanya rumah sebelah dia ni terdapat bau yang sangat busuk. Bila pihak balai ni dah dapat laporan tersebut tu, maka Abang Fendi beserta rakan setugas dia menujulah ke destinasi. Kalau mengikutkan lokasi yang mereka nak menuju tu adalah kawasan kondominium. Bila dah sampai dekat kondominium tersebut tu, masa tu pukul 11 malam. Yang pengadu tu, dia ni seorang lelaki berbangsa India. Kita bubuh pilah nama dia sebagai Ravi. Dah tunggu dah di bawah blok kondominium tersebut. Ravi ni dia terang lah balik dekat Abang Fendi dan juga rakan-rakan sekerja Abang Fendi. Dia bagi tahu tingkat 9, lepas tu adalah nombor unit sekian-sekian. Jadi Abang Fendi ni pun bagi tahu lah dekat si Ravi, okey macam ni Encik Ravi, tak apa, biar kami naik sampai ke atas. Jadi Abang Fendi dan juga rakan-rakan dia ni pun masuklah ke dalam lift. Ketika tu ada 4 orang anggota termasuk Abang Fendi ni lah. Bila dah masuk ke dalam lift, naiklah sampai ke tingkat 9. Bila sampai saja di tingkat 9 tu, masa lift terbuka, ada satu lelaki, dah tua dah. Kalau tengok usia tu pun dalam 50 ke atas. Berbangsa Cina, individu tersebut tu tanya ni dekat si Abang Fendi dan juga rakan-rakan yang lain ni, "Encik, itu encik mau cari rumah yang ada busuk ke?" Yang Abang Fendi ni pun cakap balik dekat uncle tersebut tu, "Ya uncle, saya mau cari itu rumah busuk." Lalu uncle ni dia tunjuk ni arah, itu cik rumah dia dekat situ. Jadi Abang Fendi dan juga rakan-rakan yang lain ni pun menujulah ke rumah tersebut tu. Bila dah sampai depan rumah tersebut tu, ketuklah, ketuk-ketuk tak ada orang. Ada salah seorang rakan Abang Fendi ni, dia bagi tahu lah, "Aku rasa yang ni bukan bau busuk biasa ni. Mesti dalam rumah ni ada benda yang tak kena." Sebab lagi satu, masa Abang Fendi sampai saja di rumah tersebut tu, mereka tengok melalui tingkap. Dalam rumah tu lampu dipasang. Dalam masa yang sama juga, mereka nampak lah kipas tu duk berpusing lagi. Lepas tu adalah salah seorang daripada kawan Abang Fendi ni, dia pergi turun bawah semula. Selang dalam 5 minit kemudian dia buat main kata, mangga hak grill tu dapatlah dibuka. Hak pintu dalam ni pula, mereka ni terpaksa lah kena terkajang. Bila pintu tu berjaya saja ditendang sampai terbuka, dekat sini bau lagi pekat lah. Betul-betul busuk. Sampai 4 anggota polis ni, walaupun dah tutup mulut, dah tutup hidung, bau tu masih duk kuat lagi. Bila mereka 4 orang ni dah masuk, terjumpa lah satu mayat. Mayat tu dah betul-betul berayak. Abang Fendi dan juga rakan-rakan yang lain ni keluarlah daripada rumah tu. Panggillah pihak forensik dan juga pihak hospital. Sebab apa? Ni kematian yang mengejutkan. Lepas mayat tu dah diuruskan, bawa turunlah sampai ke bawah. Bila segala benda semua dah selesai, akhirnya Abang Fendi dan juga rakan-rakan yang lain ni semualah balik ke balai semula. Sebab nak buat paperwork lagi keesokan hari. Pihak hospital lepas dah buat postmortem, mengesahkan bahawa si mati, punca kematiannya adalah serangan jantung. Pihak balai ni pun dapatlah maklumat yang si mati tersebut tu, yang menyatakan bahawasanya uncle tersebut ni nama dia Leong. Dia ni hidup sendiri je, dia tak ada anak, tak ada bini. Lepas tu mereka tengoklah gambar IC yang si mati tu. Tapi dekat sini, apa yang si Abang Fendi dan juga rakan-rakan yang mana terlibat pergi dekat kondominium tersebut tu, mereka jadi terkejut. Rupa-rupanya, masa pintu lift terbuka tu,
ada orang tua di depan pintu lift. Orang tersebut tu dialah Leong. Dekat sini Abang Fendi dan juga rakan-rakan yang terlibat masa pergi dekat kondominium tersebut tu muka berubah. Dan cerita tu pula riuh satu balai. Mereka cerita balik lah dekat rakan-rakan sekerja yang lain. Lepas tu mereka cerita dekat pegawai mereka. Masa buka pintu lift, dia ni lah yang kami nampak. Lepas tu salah seorang rakan sekerja yang mana tak terlibat tu ada tanya dekat si Abang Fendi, masa hampa masuk rumah dia ni, takkan hampa tak cam dia punya mayat? Kata si Abang Fendi, nak cam apa benda? Mayat pun dah jadi busuk, dengan berayak, dengan kami tak tahan busuk lagi. Hak kawan yang tanya tadi tu, dia senyum je. Lebih kurang 6 bulan kemudian, satu hari, masa tu Abang Fendi ni dia cuti. Tengah hari tu dia pergilah lepak dekat kedai mamak. Kebetulan Ravi ni pun ada sekali. Dia ni pun bersalam lah dengan si Abang Fendi. Abang Fendi ni baru saja nak makan. Lalu Abang Fendi ni ajaklah Ravi duduk sekali. Yang si Ravi ni pun duduklah semeja dengan si Abang Fendi. Mula-mula ni sembang benda biasa lah. Daripada cerita biasa tu, yang si Ravi ni pergi buka cerita apa yang dia alami. Daripada apa yang Ravi ni cerita balik dekat si Abang Fendi, lepas anggota polis dah ambil mayat Leong tersebut tu, esok malam tu, masa tu Ravi nak keluar daripada rumah. Ravi dengan bini dia lah nak pergi makan dekat luar. Baru saja buka pintu, Uncle Leong lalu. Yang si Abang Fendi ni tanyalah dekat si Ravi, berapa kali dah you nampak itu Leong ada lalu depan rumah you? Kata si Ravi, abang, kalau setiap kali di waktu malam abang, saya mau keluar, kadang-kadang mau beli rokok, kadang-kadang saya mau pergi makan, saya mesti nampak dia abang. Lepas tu Ravi ni dia beritahu lagi dekat si Abang Fendi, yang mana jiran-jiran tahu bahawasanya Uncle Leong ni dah mati. Kalau katalah Uncle Leong ni berkeliaran di tingkat 9, orang akan anggap itu hantu. Tapi yang mana tak tahu, mereka anggap yang tu mungkin orang biasa. Sebab apa? Uncle Leong ni dia berjalan bagaikan macam orang yang masih hidup. Nak kata fizikal dia tu nampak menyeramkan ke, tak ada. Nampak normal je, macam orang biasa. Lepas tu yang si Abang Fendi ni tanya dekat si Ravi, ini Ravi, saya mau tanya sama you lah. Dulu masa itu Uncle Leong hidup lagi, kehidupan harian dia macam mana itu Ravi? Jadi Ravi ni dia cakap macam mana tau, kalau dulu masa si Uncle Leong ni hidup, Ravi ni kadang-kadang bila nampak saja si Uncle Leong ni, kira senyum lah, kadang-kadang tu lambai tangan. Macam Uncle Leong, dia balas balik senyuman. Lepas tu kadang-kadang dia angkat tangan juga. Cuma dekat sini, Ravi dan juga si Uncle Leong ni, senang kata si Ravi ni tak kenal lah luar dalam si Uncle Leong. Dan Ravi ni pula yang boleh tahu nama Uncle ni Leong, itu pun daripada si Abang Fendi. Sebab Abang Fendi ni buka cerita, yang jiran you mati dulu tu, itu nama dia Leong. Lepas tu yang si Abang Fendi ni tanya lagi dekat si Ravi, itu sekarang dia masih lalu depan rumah you lah? Ravi ni dia habaq lagi dekat si Abang Fendi, abang itu lah masih, cuma sekarang abang dia jarang. Pada tahun 2026 ni tak tahulah kejadian tu masih berlaku ke ataupun dah tak ada lagi ke. Sebab lah ni Abang Fendi dia ni dah tak duduk lagi di negeri Perak. Masa sebelum PKP dulu, Abang Fendi ni dia balik ke Melaka semula, jaga dekat balai di negeri Melaka. Tapi daripada cerita ni, apa yang aku faham, ini adalah semua permainan jin. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.